Okey, kita terima panggilan yang seterusnya. Daripada mana panggilan ini? Hello? Halo, Siapa sana cakap? Ali bercakap ni. Dari mana Ali? Tak jauh ni, kampung baru je. Dari Kampung Baru. Wow, makan kat situ semuanya. Baik Ali. Okey Ali, nak tunjukkan lagu untuk siapa Ali? Tak nak. Saya tak nak tuju lagu semua ni. Saya tak nak lah, mengarut ni. Tapi sekarang ni kita tengah tuju lagu Ali. Saya lapar tau tak sekarang ni. Oh, lapar semua orang lapar Ali. Maklum sajalah bulan puasa Ali. Sekarang ni tak lambat dah Ali. Dah 5.30 dah. Sekejap lagi dah nak buka puasa. Jadi kita harus bersabar ya Ali Saya ada permintaan ni, boleh tak? Ali. Kenapa tak boleh Ali? InsyaAllah saya akan menolong anda di sini. Nak tolong apa Ali? Macam ni, boleh tak saya nak minta awak tolong putarkan azan maghrib awal sikit pada Ali. Oh, saya dah tak boleh tahan lah. Menggeletar saya, badan semua menggeletar ni. Apa? Azan maghrib awal? Gila? Ha? Mak bapak hantar ajak semua ni? Ha? Puasa tau tak puasa? Tak kerti sabak? Sabak tu separuh pada iman tau. Perut lapak semua, lapak aku pun lapak. Sabak sikit. Masa tak berapa lama. Lah ni 5.30 dah. Akai tak ada. Tu pun nak kena abang. Ni, hampir mandi lah ni. Aku cakap lah ni hampir mandi. Jangan sampai kulit lah aku koyak tau. Pergi mandi, duduk, tasbih. Selawat apa lebih kurang. Saat lagi buka puasa, makan. Apa punya orang. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita masih lagi di ruangan seterusnya. Saya DJ Ling. Tak payahlah marah, cakap elok. Oh, dia kata aku gitu. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku bersyukur menjadi hamba-Mu, ya Allah. Kau telah memberikan aku petunjuk. Sesungguhnya aku telah berubah menjadi manusia sebenar, ya Allah. Amin, ya Allah. Okey, sekarang ini kita sudah pun mendapat satu panggilan di tengah hari ini. Siapa sana cakap? Halo, Ali bercakap ni. Ali? Macam kenal. Daripada mana Saya Ali daripada Kampung Baru ni. Kampung Baru. Memang sah. Ni Ali Kampung Baru yang minta putang azan nawai kan? Ali, ni tengah-tengah hari rembang ni aku minta tolong jangan bagi darah aku naik melambung tau. Saat lagi teruk hang kena Ali. Macam ni DJ Ling. Sebenarnya saya dah bertaubat dah. Bertaubat. Alhamdulillah Ali. Bersyukurlah kehadrat ilahi sebab Ali dah berubah. Alhamdulillah sangat-sangat Ali. Iyalah DJ Ling. Lepas saya kena hantam teruk dengan DJ Ling, motivasi yang disampaikan tu menusuk jiwa saya. Menusuk kalbu. Sampai ke tulang hitam rasa dia. Tidur malam pun asyik mengigau je. Terima kasih banyaklah DJ Ling. Bukan apa Ali. Saya ni insan biasa. Sama seperti Ali juga. Tak salah kalau kita mengingati sesama insan, ya? Ya, betul lah tu DJ Ling. Sebenar kita masih dalam bulan Ramadan ni, saya nak bagi sedikit nasihat pada orang ramai. Boleh tak DJ Ling? Nak bagi nasihat kepada pendengar Ali itu amat dialu-alukan sangat Ali. Padahal di bulan Ramadan ni saya harap sangat ada orang bagi nasihat kepada belia-belia muda kita ni. Okey, silakan Ali. Saya pertama sekali saya nak minta maaf lah. Apa yang berlaku sebelum ni, tempoh hari saya minta putang azan maghrib awal. Saya salah tu, saya tahu saya salah. Dan sekarang ni saya dah rasa berdosa sangat. Kita sebagai umat Islam ni kena berpuasa lah di bulan Ramadan. Ingat, kalau tak puasa tu hukum dia berat sangat masuk api neraka. No? Dan kalau boleh... saya dengar bunyi macam duk hirup sup tu pasal apa? Sedut sup? Mana ada Ali. Janganlah buat pasal tengah-tengah hari buta ni. Takkanlah nak sedut sup. Apa Ali?
Maklum sajalah saya masa zaman jahiliah saya macam tu. Saya mungkin masih teringat-ingat kot. Maafkan saya DJ Ling. Itulah nasihat serba sikit saya boleh sampaikan. Puasalah, jangan tak puasa. Ya, itu dia tadi nasihat yang cukup bermakna daripada Ali daripada Kampung Baru. Kami di sini di Konti ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas nasihat tersebut kepada Ali. Ya, sama-sama. Itu dia tadi para pendengar semua. Kita sudah pun mendengar sedikit cebisan daripada Ali yang telah menyampaikan kepada kita betapa bermaknanya bulan Ramadan ini. Jadi kita harapkan semoga anda terus berpuasa dengan sebaik yang mungkin. Untuk anda yang berada di luar sana, dengarkan lagu ini. Semoga anda terus ceria bersama dengan saya, DJ Ling.